Hai, Assalamualaikum semua. Korang tengok dekat hadapan saya ni ada satu buah kereta iaitu Honda Jazz 1.5 tahun 2018 ya korang. Masih cantik condition dia. Ini juga salah satu kereta yang paling ramai anak muda sekarang ni pakai. Korang tengok dia punya bentuk rekaan ni, dia berkonsepkan pada aerodinamik, memang sangat cantik. Okey. Lepas tu dia punya lampu ni dia menggunakan lampu LED daytime running light ya korang. Lepas tu rim alloy 15 inci. Okey, dia punya rim ni dia dah siap tukar lagi. Lagilah menampakkan kereta ni sporty and garang korang. Okey, saya bawa korang pusing-pusing tengok sekeliling dia. Macam yang saya cakap, kalau korang tak puas hati tengok dalam video, korang boleh walk in ataupun korang nak test drive boleh, tak ada masalah. Okey, bahagian belakang dia korang tengok dia dah siap tukar lagi. Dia dah ada tukar spoiler kat sini. Lampu pun dia dah siap tukar lagi. Memang cantik gila korang. Condition dia masih cantik, masih lawa macam yang baru punya. Okey. Kita tengok bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia. Macam biasa bahagian dalam dia sama macam Honda Jazz yang lain-lain. Tak ada beza pun bahagian dalam dia. Cuma untuk spek ni korang tengok, spek ni dia agak lain sikit sebab dia punya seat ni, korang tengok seat dia kat sini dia macam leather kan. Dekat sini dia fabric tapi nice gila. Okey. So kalau korang nak bersih ke apa semua memang sangat mudah ya. Okey, kita masuk dulu. Ni. Okey, kita masuk je. Okey, kita tengok mileage dia pula. Sekejap. Kau tengok mileage dia hanya 81,000 sahaja korang. Tak adalah tinggi mana, memang masih cun lagi. Okey, dalaman dia pun masih cantik, condition masih cantik. Dia ada touchscreen, infotainment kat sini. Masih berfungsi dengan baik. Korang boleh tekan apa semua. Masih. Lepas tu ada dua zone icon kat sini. Macam biasa ni, macam kereta yang lain pula. Dekat steering pun ada cruise control. Yang ni dia ada pedal shift. Kalau korang nak bawa laju ke, control je pakai pedal shift. Okey, kita pergi bahagian belakang pula. Bahagian belakang dia korang tengok, dia lebih, bahagian belakang ni orang panggil dia dia punya konsepnya lebih kepada Ultra korang. Di mana seat ni korang boleh lipat tau. Korang boleh lipat, korang boleh adjust, senang saja. Okey, bahagian belakang dia pun kalau korang tengok memang luas lah. So tak ada masalah untuk orang yang tinggi, untuk orang yang kaki panjang, tak ada masalah kalau nak duduk kat sini. Okey, kereta ni kalau korang nak jadikan sebagai kereta daily life pun tak ada masalah. Nak pakai kereta family car, kalau anak 2-3 orang boleh lagi nak pakai kereta ni. Okey, kita tengok bahagian bonnet dia pula. Ini bahagian bonnet dia. Okey, bahagian bonnet dia tak adalah besar mana tapi kalau korang nak angkat barang ke apa semua memang sangat muat. Okey. Lepas tu macam biasa, seat belakang tu kalau korang nak angkat barang yang besar-besar ke semua, korang boleh adjust sahaja. Okey, condition dia pun masih cantik bahagian belakang dia. Honda Jazz ni kalau korang tengok, dia dah siap tukar lagi korang. Dia dah pakai body kit semua, memang nampak wow gila. Okey. Okey, harga untuk Honda Jazz ni, harga dia 69,000 ya. Okey, harga Honda Jazz ni harga dia 69,000. Bulanan dia dalam RM843 macam tu lah. Okey, ikat 9 tahun korang. Untuk korang yang berminat dengan Honda Jazz ni, korang boleh PM kita sekarang. Sementara stok masih ada ya korang. Cepat, siapa cepat dia dapat. Okey, bye. Assalamualaikum.